buat cikgu-cikgu yang suka bergaya, selalu kan jumpa eyeliner yang kembang, tak tahan lama, cepat comot. Lepas tu paling merisaukan, boleh buat solat ke ni? Jangan risau cikgu, semakin ramai cikgu-cikgu dah membuktikan eyeliner ini sekali beli 5. Seorang cikgu daripada Langkawi, Masya Allah, dia ada satu masalah oily skin yang sangat heavy, tapi bila pakai eyeliner ni dan mendapat guidance daripada saya, eyeliner dia stay cantik dan on point. Tak naklah kita kena gelak dengan kita punya student. Sebab apa? Sebab eyeliner kita dah jatuh macam panas-panas. Saya sangat faham, dekat kelas tidak ada aircon. Kita pakai makeup pun daripada pagi sampai ke petang memang susah nak long lasting. Lepas tu nak bawa remover sebesar-besar tidak susah. Tapi bila kita ada remover kita satu calit dah hilang, insya-Allah mudah-mudahan membantu cikgu-cikgu dekat luar sana. Kita akan bagi booklet. Saya dah pun bukukan cara-cara pemakaian eyeliner mengikut jenis kulit kita, cikgu. Tanda kami berterima kasih dengan all the cikgu yang mengajar anak-anak yang kami. Penting cikgu, eyeliner kita on point, smudge proof, waterproof, tahan peluh. Yang paling penting, pakai cara yang betul. Tapi jangan sampai eyeliner yang salah. 50 orang terawal akan ada offer untuk kalian. Cepat tekan dekat bag selagi stok masih ada.